Kepada Anwar Ibrahim, angan-angan tidak akan pulihkan ekonomi. Pada 23 hari bulan Jun, ada satu mesyuarat di Parlimen. Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Mesyuarat itu adalah mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-119. Apa tujuan mesyuarat tersebut? Iaitu memperkukuhkan dan memulihkan ekonomi negara susulan ketidaktentuan ekonomi global akibat konflik di Asia Barat. Itu antara yang diperbincangkan. Satu lagi yang agenda utama mesyuarat itu adalah kesiapsiagaan negara menghadapi fenomena El Nino. Dan diorang juga bincang apa kesan El Nino ni, jadi apa mereka nak buat. So, aku tak tahu apa hasil daripada mesyuarat tu, tapi kita tahu apa agenda utamanya. Dan dengan pasti dan sure aku nak beritahu dekat korang, mesyuarat ni adalah satu mesyuarat yang sia-sia. Maksud aku, kalau tujuan mesyuarat itu adalah untuk memulihkan dan memperkukuh ekonomi negara, dia tidak akan jadi apa-apa. Dan aku rasalah mesyuarat itu adalah mesyuarat yang dibuat oleh Anwar sebab nak mencari alasan kenapa dia tak boleh buat apa-apa. Okey, kenapa aku kata dua agenda utama dalam mesyuarat itu akan gagal? Jadinya mesyuarat itu dengar Anwar sembang je lah. Ini aku baca daripada berita RTM. Tajuk dia adalah Perkukuh Pulihkan Ekonomi Negara, fokus mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 bertarikh 23 Jun 2026. So dalam ni dia memetik hantaran Facebook Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar Ibrahim memaklumkan mesyuarat turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan serta meningkatkan risiko cuaca panas melampau dan jerubu. Okey, ini dipetik daripada Anwar Ibrahim. Penekanan turut terarah kepada usaha memastikan setiap dasar serta inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap dan berpaksikan kepentingan rakyat, di samping memperkukuhkan daya saing ekonomi, menarik pelaburan berkualiti serta menjamin kesejahteraan rakyat di seluruh negara, kata Anwar Ibrahim. Lepas tu berita tu turut laporkan lagi, Perdana Menteri percaya semangat kebersamaan dan kesepakatan yang dizahirkan menerusi mesyuarat itu terus memperkukuh hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dalam memastikan manfaat pembangunan dirasai secara menyeluruh oleh rakyat. Okey, apa tanda-tanda mesyuarat itu hanyalah sembang Anwar Ibrahim dan takkan ada apa polisi jelas untuk dia kukuhkan ekonomi negara dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi global serta menangani El Nino. Sebab apa? Sebab bila RTM sendiri melaporkan RTM dia tak melaporkan apa yang Anwar kata akan dilaksanakan, polisi A, B, C, D, apa yang Anwar akan buat. First, berkenaan dengan El Nino, dan satu lagi untuk memperkukuhkan ekonomi negara dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi global. So, apa dipetik daripada Facebook Anwar bagi apa nama ni? Dia petik daripada Facebook Anwar cakap macam benda yang abstrak, sangat abstrak. Anwar kata penekanan turut terarah kepada usaha memastikan setiap dasar serta inisiatif macam aku beritahu tadi. Tapi Anwar tidak boleh bagi tahu apa dasar baru yang dia nak buat. Apa dasar baru yang dia nak buat. Tidak ada. Dan apa lagi tanda yang benda ni tidak akan jadi apa-apa? Okey. Tanda benda ni, mesyuarat ni adalah satu mesyuarat yang sia-sia dan hanya pergi mesyuarat saja. Dan agenda utamanya takkan tercapai. Tanda paling besar adalah pada 29 hari bulan Mei tu hari, Anwar dah maklumkan bahawa tahun 2027 dia akan potong bajet. Anwar dah maklumkan pada tahun 2027, pada bulan Mei belum kan. Apa yang Anwar umumkan, dia kata dia nak potong bajet. Dan dia cakap Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi pun kena potong bajet. So macam mana Anwar nak pulihkan ekonomi kalau dia dah bagi indikasi dia kata kena potong bajet? Dan apa alasan Anwar kata kena potong bajet? Apa alasan Anwar? Alasan Anwar adalah kerana ketidaktentuan ekonomi global. Jadi ekonomi global tak menentu, ekonomi global melemah akan bagi impak kepada ekonomi Malaysia, kata Anwar. Jadi keputusan yang Anwar ambil adalah kena potong bajet. So maksudnya, macam mana Anwar nak mengukuhkan ekonomi dengan dia potong bajet? Dan macam mana Anwar nak mengurangkan dampak El Nino kalau dia potong bajet? Kalau Anwar nak kurangkan dampak El Nino, kita tak payah cerita memperkukuhkan ekonomi lagi. Kita cerita berkenaan mengurangkan dampak El Nino, satu benda yang kita tak boleh kawal. So apa Anwar kena buat? Macam-macam persediaan yang dia kena buat. Dia kena tingkatkan bekalan air, maksudnya untuk mengelakkan kemarau dia kena buat
tempat takungan air, dan benda-benda itu memerlukan engineering work, memerlukan pelbagai projek yang melibatkan air, memerlukan pelbagai projek yang melibatkan pertanian, dan benda itu Anwar perlu memobilisasi kan pejabat awam yang terlibat, contohnya Jabatan Pertanian dengan sektor-sektor dalam bidang pertanian dari sekarang. Tapi apa dibuat? Tak ada apa-apa. Dibuat meeting. Lepas tu hasil daripada meeting tu dia tak bagi tahu, dia hanya bagi tahu agenda meeting nak memperkukuhkan ekonomi. Satu lagi agenda meeting pasal El Nino. Lepas tu yang keluar daripada Facebook dia seperti dilaporkan oleh RTM adalah benda-benda abstrak. Penekanan turut terarah kepada usaha memastikan setiap dasar serta inisiatif dilaksanakan secara lebih bersepadu. Benda-benda kau tahu tak, benda-benda yang klise, benda-benda yang kau tahu bila kau pergi meeting kau kena keluarkan laporan, tapi dalam meeting tu tak ada apa plan tindakan langsung. Ini bukan plan tindakan, tak ada. Kalau dia ada plan tindakan, dia akan bagi tahu kerajaan akan buat A, B, C, D yang sangat clear. Jadinya kepada Anwar Ibrahim, bukan nasihat aku nak bagi tahu kepada korang pasal Anwar Ibrahim dah tak dengar nasihat. Anwar Ibrahim berangan-angan, dan angan-angan tidak akan memulihkan ekonomi serta tidak boleh mengurangkan dampak El Nino. So, sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.